2 maut manakala 5 lagi masih hilang apabila sebuah bot penumpang dari Tanjung Dawai ke Pantai Merdeka terbalik kira-kira jam 11 pagi tadi. Kejadian yang dipercayai berpunca daripada kipas enjin bot yang membawa 12 penumpang dari Tanjung Dawai ke Pantai Merdeka itu tersangkut pada tali pukat yang dipercayai milik bot Pukat Tunda di Kuala Sungai Merbuk di sini. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Mat Zakir Mat Isa berkata, mangsa adalah antara sekumpulan 44 pelancong dari ibu negara yang berkunjung ke Kedah sejak malam. Beliau berkata mangsa yang meninggal dunia dikenal pasti sebagai Yap Wai Syang 19 tahun dan seorang wanita Pek Lai 34 tahun. Katanya mayat mangsa dan seorang penumpang yang cedera dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim di sini manakala kes disahkan sebagai mati mengejut.